Okey. Nak memulakan perjalanan ke mana sayang? Kita nak ke Lenggeng piknik. Piknik kat Lenggeng dekat Dusun Nas. Okey, kita tengok jap. Dusun Nas Lenggeng, jarak 45 km. InsyaAllah dalam sejam kita sampai. Okey. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Penuh kat bonet sampai ke sini katanya. Penuh barang Macam-macam usung. Satu rumah usung. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bantu dia. Okey, dah sampai Kajang. Betul, Bukit Kacang. Separuh perjalanan sampai ke tempat piknik. Kita mengarah ke Seremban. Alhamdulillah, Seremban semenit. Ini apa ni? Tempat camping. Oh, orang nak naik ni Bukit Broga kot. Yang nak naik Orang pakai. naik bukit tu kalau nak hiking. Orang berbasikal. Durian. Durian. Come on bang, come on. Basikal sini bahayalah. Jalan sempit. Ni durian lagi. Durian lagi. Ni durian lagi. Wah. What is this? Durian. Durian lagi. Oh, banyak durian. Ni lagi durian. Wah. Satu biji RM10 Musang King. Biar betul. Yang ini pekan apa ni? Sepadan Negeri Sembilan, Paradise Valley. Ada pasar ke depan. Bukan. Banyak turis lah kot. Ada berapa bas? Ni Broga lah kan. Tu Broga Agawood Valley. Agawood ni yang kayu buat ni kan, minyak tu kan. Oh, ni ada apa lighthouse dia tu. Cantiknya. Bukanlah cantik, unik kan? Wah. Tapi tak ada apa. Bukan durian banyaknya. Oh, depan masjid pun ada durian. Okey, simpang. Bukan Limau Bali. Amelo. Dusun Nas. Yeah. Welcome to Dusun Nas. Terus berselisih dengan kereta yang pertama. So ni yang cakap yang kena tepi ni kan. Tak balance, tak pasal Tak balance, memang kecelepuk. Okey, kita dah masuk kawasan kampung. Betul lah. You have made a very good decision.
boleh nak bawa. Cumanya risiko dia lah. Ni perbincangan suami isteri. Asalnya kita orang nak bawa motor. Tapi bila bawa anak gajah tu, kalau jalan macam ni je okey. Kalau berselisih dengan kereta nanti dan tak boleh nak lalu ni, nak kena tepi, kalau tak balance, risiko tergolek lah. Dalam kita ni rendang, jalan tak rata. So ada kereta, kita bawa kereta lah. Di jalan ni okey, tak adalah berlubang. Cuma tak lebar. Ui, rumah dia naik tangga macam ni. Ha. Terus sempang dan naik. Tapi baik dia senyum. Ya. I pun senyum balik ke dia. Son? I think so. Kalau ikut ni. Oh, rumah sini lah. Tempat dia elok lah itu. Bu Nuria, rendahnya. Oh, apa itu? Ni ada senas. Okey. Okey, sampai sudah. Oh, doa kat sana. Kita terus ke sana lah. Ada pickleball court. Main di tengah panas. Ni wakaf kita ke ni? Okey, sebelah juga. Kita parking sebelah sini lah. Apa? Boleh buat je. Extra meja. Ahli rombongan pertama dah sampai. Mereka yang awal. Mereka yang awal. Dan treasurer yang berjaya sampai awal. Ya. Kawasan keliling dia penuh dengan pokok durian. Durian yang rendah. Yang ini merendang je. Buah pun banyak. Meriah. Buah-buahnya. Dekat pickleball. Panas lah nak main kat sini. Tak berbumbung. Sekejap lagi boleh try. Ni compound dia penuh dengan pokok durian. Ada surau dia. Tu nak main bola pun ada, bola padang ni. Tabur nasi tu ni. Ambil ni satu kulit. Mami.
Name something. Yang tu? Blackcon. Sedapnya, adik. Buat pizza. Ayo macam muka ibu. Mari Iman. Yeah, yeah. Oi, Hafiz. Oh, yo, oh. Kamu yang. Wah, baik. Kakak Caa, serve. Apa ni? Kotak tu. Kotak tu lah. Ha, okey. Okey. Oh, Kak Caa. Oh no. Abang ke Kak Caa. Oh, masuk kitchen. Masuk kitchen. Gol. Asyuk. Okey, perlawanan telah bermula. Okey. Sayang sekali, bola terkeluar. Satu. Okey. Oh, belum. Ambil. Okey. Mereka masih memanas badan ya. Wow. Dah start belum? Belum start ya? Oh, mereka baru panas badan lah, tuan-tuan. Okey. Okey. Sekarang bermula. Okey, Mana Ashu. Ashu lah. Kita panggil Ashu biasa je. Ashu biasa. Okey, Ashu. Memulakan tadi. Okey. Okey, bola yang cantik. Okey, ready cantik. Oh no. Mata petang. Okey, selesai sudah. Sekejap ya. Kena ni. Kita punya lens pun dah crack. Nampak? Crack. Jatuh. Kena angin. Tumbang. Tempat ni tak banyak sangat aktiviti. Sungai pun lebih macam parit daripada macam sungai. Air pun tak berapa elok hari ni. Oh, kita tak ambil pun gambar sungai kan. Tapi tak cantik pun. Biasa je. Nak main pickleball awal-awal panas. So kena tunggu macam petang-petang dah redup sikit baru main. Ada kecelakaan sikit. Salah seorang pemain profesional kita tadi terlanggar, terlost balance, jatuh. Lepas tu dadanya terlanggar bucu apa ni, curb tu. So terpaksa balik awal sebab nak pergi buat check up dulu. Okay. Ni semoga kita lancar perjalanan. Tadi nampak dah daripada sana. Semoga lancar perjalanan pulang kita. Balik dah gelap kita ni. Tempat dia selesa. In 200 meters, keep my. left. Tempat selesa, cantik. Teratur lah, selesa tempat dia. Puas. Tapi tak ada aktiviti lah. Nothing much to do. Kalau nak datang kalau nak datang ambil dia punya apa ni, bilik dia semua okey lah, boleh baring-baring tidur tidur. Selesa lah. Kalau datang tak ambil bilik, ambil wakaf dia, gazebo dia tu kena bawa toto ke apa, nak baring-baring okey juga. Panas tapi ada kipas semua berangin. Nak tidur bawah pokok, semua pokok durian. Nanti kan buah durian jatuh semua memang tak kena lah. So kalau tak ada aktiviti apa-apa, tak ada buat aktiviti apa-apa, nak santai-santai je pun boleh. Tapi kalau orang yang banyak beraktiviti, ya dia bosan sikit lah. ATV pun patut ada In kan? 1.5 kilometers, turn right. ATV katanya ada satu je. Tapi tak nampak pun tadi. So kita orang tadi aktiviti makan tengah hari, Baring-baring. baring-baring sementara tunggu redup sikit. Tapi tak redup pun, main je pickleball tu. Lepas tu start main pickleball. Tu je lah.
budak-budak main bola. Dia ada macam apa ni? Apa benda tu? Gol kecil je kan, boleh main bola. Tempat dia luas lah, padang dia luas. Nak berlari, berambat semua memang okey lah. Nampak dia selamat. Hmm. Tak ada risau-risau. So kita tadi 1, 2, 3, 4, 5 family. 5 family. Tapi family kecil lah. Satu family 2 orang, 3 orang, 4 orang. Itu je lah. Tapi dia kena beli semua barang siap-siap. Hmm. Kalau tak ada ais, tak ada apa, Kedai jauh kat luar. jauh nak keluar. Okey, tapi yang kalau yang ini dengan yang tempat kita pergi kat Kalumpang tu. Kalumpang tu ada restoran. Kalumpang ada restoran satu. Tapi Kalumpang tu sempit. Kalumpang yang baru tu okey. Yang kita pergi kan, yang tempat baru yang ada rumah yang baru tu okey. Ada stable, kuda apa semua. Okey, itu cantik lah. Awal-awal masa kita pergi Kalumpang tu, yang tempat tu macam biasa je kan. Yang bestnya kat Kalumpang banyak aktiviti. Kita boleh fishing, ATV ada. In Lepas 400 tu meters, baru-baru ni kalau nak naik kuda pun boleh. Oh, rumah ni unik lah. Mana ni? Rumah macam segitiga. Lepas tu apa ni? Gangguan sebab tengok rumah tu kejap. Kat Kalumpang tu ada aktiviti Dia lain. jual apa? Magic car. Cakap boleh mandi sungai dia pun okey kan. Sungai dekat Kalumpang lah. Lepas tu ada transportation daripada tu nak pergi ke tempat sungai tu. Dia tengok video yang kita buat dulu kot. Oh, ni ada terbang ya? Mana? Ikut aku terbang ni. Kan? Twin Jets Resort. Ada. Twin Jet Twin Jet Resort. Dia buat apa ni? Resort convert kau terbang jadi inilah bilik-bilik untuk sewa. Oh, Nanti kita boleh Google, Google Twin Jet Resort. Twin Jet Resort Beroga. Betul. Ya, betul. Hmm. Cantik. Ada swimming pool. Kalau tak lalu situ tak tahu kan. Oh, dia ada tempat untuk kalau nak buat small function, ada sikit hall gitu. Nice. Okey. Okeylah. Dah penuh dah hari ni. Balik kena mandi kita. Bulan Sat.